Taatilah Rasul. Satu frasa yang kita semua pernah dengar, kan? Ia macam dah jadi satu tunggak dalam pemahaman agama kita. Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan betul-betul fikir apa sebenarnya maksud di sebalik arahan ni? Hari ini kita nak buat sesuatu yang lain sikit. Jom kita jadi penyiasan dan kita akan gunakan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber bukti kita untuk membongkar misteri ini. Dah sedia? Okey, ini dia perintah utamanya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nampak macam mudah je. Bahagian pertama tu, taatilah Allah, rasanya semua orang faham. Tapi bahagian kedua tu, di sinilah persoalan-persoalan menarik mula timbul. Apa sebenarnya yang kita kena buat bila disuruh mentaati Rasul? Itulah persoalan besar yang akan kita cuba rungkai. Bagi kebanyakan orang, jawapannya macam dah tersedia. Mentaati Rasul tu maksudnya kita kena ikut sunnah baginda. Kiranya contoh peribadi baginda, cara hidup baginda, semua yang direkodkan dalam koleksi hadis. Inilah pemahaman umum yang dah sebati dalam masyarakat dan jadi panduan amalan seharian kita. Tapi, cuba kita anjak sikit perspektif. Macam mana kalau Al-Quran itu sendiri, kitab yang sama yang bagi perintah ni, sebenarnya ada definisi yang berbeza tentang ketaatan? Dari sinilah siasatan kita akan bermula. Kita akan cari petunjuk, bukan dari luar, tapi dari dalam teks itu sendiri. Anggaplah Al-Quran ni sebagai tempat kejadian jenayah kita, dan kita akan cari semua bukti yang ada. Baiklah, macam mana siasatan yang bagus? Langkah pertama sekali ialah kita kena faham dulu istilah-istilah penting. Siapa sebenarnya Rasul ni mengikut Al-Quran? Apakah skop kerja dia? Ini penting sebab ia akan jadi asas untuk semua penemuan kita nanti. Okey, menurut hujah yang dibentangkan ni, perkataan Rasul tak boleh dipisahkan dari risalat atau mesej yang dibawanya. Identiti seorang Rasul tu terikat sepenuhnya dengan misi dia. Jadi, tugas hakiki dan satu-satunya tugas seorang Rasul dikatakan adalah untuk menyampaikan mesej tu dengan sejelas-jelasnya. Kiranya, Rasul dan mesej tu adalah satu package. Dan ini bukan tafsiran semata-mata tau. Hujah ini diperkukuhkan dengan petikan terus dari Al-Quran sendiri. Dalam surah 24 ayat 54 dinyatakan dengan sangat terang, dan tiadalah tugas Rasul itu melainkan menyampaikan dengan terang nyata. Jadi ia menegaskan yang fungsi utama Rasul itu adalah sebagai penyampai mesej. Sekarang kita masuk ke satu bahagian yang sangat-sangat penting. Hujah ini menekankan perbezaan antara Rasul dengan Nabi. Rasul tu merujuk kepada jawatan, kepada utusan yang dijamin maksum semasa menyampaikan mesej Tuhan. Manakala Nabi pula merujuk kepada orangnya, manusianya yang boleh buat silap dan ditegur oleh Tuhan. Dan petunjuk terbesar katanya ada dalam perintah tu sendiri. Al-Quran sentiasa suruh kita taatilah Rasul, tapi sekali pun tak pernah ada arahan untuk taatilah Nabi. Menarik kan? Okey, kita tinggalkan dulu bab definisi. Jom kita beralih ke petunjuk seterusnya. Kali ni, buktinya tersembunyi dalam tata bahasa. Ya, betul, dalam Nahu. Satu ayat yang sangat kritikal. Bunyi macam teknikal, tapi percayalah, ia sangat penting dalam kes siasatan kita ni. Mari kita bedah siasat ayat 459. Perhatikan betul-betul strukturnya. Nombor 1, taatilah, ati'u Allah. Nampak tak? Ada kata kerja taatilah kat situ. Nombor 2, dan taatilah ati'u Rasul. Kata kerja yang sama diulang sekali lagi. Tapi bila sampai ke nombor 3, dan orang-orang yang berkuasa di antara kamu, tiba-tiba kata kerja ati'u tu hilang. Ia tak ada kat situ. Menurut hujah ini bukan satu kebetulan. Ini satu petunjuk besar. Jadi, apa maknanya bila kata kerja tu hilang? Hujah yang dikemukakan ialah, ini satu cara Al-Quran secara sengaja meletakkan otoriti manusia di tingkat bawah. Mereka bukanlah sumber ketaatan ketiga yang setaraf. Malah, bila ada apa-apa perselisihan, pihak berkuasa itu sendiri diperintahkan untuk rujuk balik kepada Allah dan Rasul. Dalam erti kata lain, rujuk balik kepada teks wahyu. Siasatan kita takkan lengkap kalau kita tak lihat hujah balas, kan? Okey, sekarang jom kita tengok pula dua hujah yang paling popular. Adakah Rasul itu seorang guru atau adakah dia satu contoh hidup yang setiap perbuatannya perlu kita ikuti sebagai undang-undang? Mari kita pecahkan satu-satu. Bantahan pertama, Rasul adalah seorang guru. Jawapan balas dari teks. Memang betul, baginda mengajar Alkitab dan Al-Hikmah. Tapi, Al-Quran sendiri kata yang Al-Hikmah atau kebijaksanaan tu adalah sebahagian daripada wahyu. Bantahan kedua,
baginda adalah contoh ikutan terbaik. Jawapan balasnya, Nabi Ibrahim pun digelar contoh ikutan yang baik, tapi ia lebih merujuk kepada komitmen moral, bukannya sebagai satu sumber undang-undang baru yang berasingan. Dan untuk poin tentang hikmah tadi, ayat ni dianggap sebagai bukti kukuh. Selepas Al-Quran menyenaraikan beberapa prinsip dan larangan, ia tutup perbincangan tu dengan ayat 1739 yang berbunyi, itulah sebahagian dari hikmah yang diwahyukan kepadamu. Jadi hujahnya, hikmah tu bukanlah sesuatu yang asing atau tambahan, tapi Al-Quran sendiri yang mendefinisikannya sebagai sebahagian daripada wahyu. Okey, kita dah sampai ke fasa terakhir siasatan kita. Boleh dikatakan ini adalah kemuncaknya. Kita akan tengok beberapa ayat yang bunyinya macam satu cabaran yang sangat terus terang kepada idea untuk mencari panduan dari mana-mana sumber selain Al-Quran. Cuba dengar soalan retorik yang diajukan oleh Al-Quran sendiri ni. Selepas Tuhan menegaskan yang ayat-ayatnya adalah benar, dia bertanya, maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan beriman? Hujah yang dikemukakan ialah penggunaan perkataan hadis di sini yang secara literal bermaksud perkataan atau cerita adalah sangat spesifik dan disengajakan. Dan ia bukan ditanya sekali sahaja. Soalan yang hampir sama diulang lagi dalam surah lain. Maka dengan hadis mana lagi sesudah itu mereka akan beriman? Bagi mereka yang memegang hujah ini, pengulangan soalan yang sama ini bukanlah satu kebetulan. Ia adalah satu penekanan yang amat kuat, satu isyarat yang tak boleh diabaikan. Dan kalau itu masih belum cukup, ada satu lagi bukti. Dalam surah 68, ayat 36 hingga 38, Al-Quran bertanya dengan nada yang sangat menyindir. Ataukah kamu mempunyai sebuah kitab di mana kamu dapati apa sahaja yang kamu pilih? Ini dilihat sebagai satu cabaran yang paling terus kepada idea untuk merujuk kepada kitab atau sumber autoriti yang lain. Jadi, mari kita rumuskan semua bukti yang kita dah kumpul dalam siasatan kita hari ini. Pertama, mentaati Rasul nampaknya terikat rapat dengan mentaati mesej yang dibawanya sebab tugas utama baginda adalah penyampaian yang jelas. Kedua, kita tengok bagaimana struktur Nahu dalam ayat 459 seolah-olah sengaja memisahkan autoriti Tuhan dan Rasul dari autoriti manusia. Ketiga, kita dapati hikmah itu sendiri ditakrifkan oleh Al-Quran sebagai sebahagian dari wahyu. Dan akhir sekali, Al-Quran sendiri yang bertanya, selain daripadanya, hadis mana lagi yang hendak dipercayai? Jadi, di penghujung siasatan ni, kita tak dapat satu jawapan yang mutlak. Sebaliknya, ia tinggalkan kita dengan satu persoalan yang jauh lebih besar untuk kita semua renungkan. Kalau sebuah teks itu sendiri berulang kali mendakwa dirinya sudah lengkap dan cukup sebagai panduan, bagaimanakah sepatutnya ia mengubah cara kita membaca dan memahami teks tersebut? Fikir-fikirkan.